Hari ni kita second wave ke bazar. Oh, tapi hari ni kita ada additional Ada additional. Mana kat sana? Ini berapa budget spend? Macam biasa 30. Hari ni kita ada extra 100. Tolong! Aku suka tu. Dia depan seorang. Dia kata ada belakang kita Hari ni kita special. Sardin hari ni. Sardin. Akim! Hati saya ke depan ni. Kenapa Hakim? Konten apa hari ni? Hari ni kita punya challenge apa RM20 lah. Ya Allah, 50. 50. Hari tu kat air tu 70. Nasib baik ada Kat 70. Sekejap. Kita konten sama ke Nat? Konten sama. Okey, atas Hakim dulu. Okay, Hakim. Sebab hari tu Hakim tak ada, so kita repeat lah. Sekarang Hakim hari ni nak spend berapa dekat bazar? RM5. Ni bazar apa? Oh, bukan yang tasik tu. Ain tak nampak tu. Parah belakang. Parah belakang. Ya Akim, turun! Tak payahlah. Okey dah. Mana ke? Tak apalah, saya duduk bawah ni. Saya kena repair sebab motor masa dah kebas dah. Okay, semua okay? Okay, so Tukar shift. servis tukar bontot. Apa dah tengok? Nabi nasi ya? Dah sampai bazar. Kali ni dekat Melawati. Kat sini baru lepas hujan. Okey lah, orang tak ramai sangat. Macam Bali Okey, sempat. ada ayam, daging, kambing ada juga, roti john. Kita dah settle membeli. Hari ni kita beli banyak sikit sebab Kak Erin ada bagi duit tapi Kak Erin tak dapat join, so ya. Saya punya RM13. Murahnya. Beli apa? Erin ada belanja ayam. Macam So beli biasa, beli kosong. beli kosong nasi air cukup. Faham. Side dish tak ada. Side dish don't have. Bagi tahu nak beli dalam mall. So okay, ni ada roti john dengan kuih. Kat nak beli sesuatu dia kenyang. Apa tu? Secure. Kita akan makan kat sini. Kenapa tak ni panjang? Kita dah dapat tempat untuk berbuka. Tapi baru pukul 6 suku. Tapi kita awal pula. Kurang kami. Ini mama. Nampak tak? Riak. Pak, kita orang pergi shopping, kita orang tinggalkan lovebird tu berdua biasa jaga makanan. 1 hour later. Lepas makan, lepas iftar kita ada majlis agihan pendapatan. YB Aziz oleh Wah. Thank you Aziz. Daripada YB Aziz, alhamdulillah, syukur. Saya menang motor. Okay, dah habis Video iftar
iftar tak ada sebab tadi kalut. Tapi video after iftar ada. Korang. Kita dessert dekat Mountain. Dessert time. Takut lah. 40. Takut tengok harga tu. Kenapa takut tu? Cuma 50. Tunjuk menu. Okey. Mana menu? Oh ya, 30, 40 lah. Faham? Dessert kita yang pertama. Pap jatuh. Kita tunggu semua. Pap jatuh phone tu. 60 kan Mountain tu. Thank you. Sebab dia senyum pun 80. Dah. Kita terus buka. Cuba balik. Okey. Unboxing. 3. Wah, betul beg dapat lah. Oh dapat, tak dapat lah. Siapa raya ke? Dia bagi ni, dia punya specimen. Siapa raya dah habis. Okey, tu je. Ada kitchen tu. Wah. Oh my god. Tada! Last bag. Wah, ada comel. Baju kan Cantik. tak, one cantik. Ya betul. Banyak dia. Oh. Banyak tu. Dan. Rasa lagi. Tadi macam tak rasa kan? Janganlah. Tak rasa sangat. Apalah Kak Aziz, itu genta. Dia bayar 60 sen je. Sedap sangat ke? Aduh, terpaksa rasa lah macam ni. Tak. Okey, rasa. Nak bawa pergi mana? Sabar. Sabar. Apalah. Jelaskan. Oh, sedap. Dia menjilat. Sedap. Sedap. Padu ni apa? Pistachio. Ni nak pusing lagi. Apa? Apa ni? Biasa je Akhil makan banyak hari. Ada biasa je lah. So lagi mana tadi tu? Sedang-sedang. Sulah. Bayar tu dia. Sudah berak manis kan. Sudah buat yang manis-manis. Tak ong lah. Tak orang ayo. So tak makan sangat kan manis-manis kan? Tak makan tapi tengok mulut tu. Debut 2/10. 2/10. Cepat. Pembunuhan ni tak kejam. Dah tak nak makan lagi dah. Sudah potong dia terpelik. Okay, 1, 2, 3, action. Aziz dulu. Cakap apa? Sampai air bagi semua. Okey dah. Okay, dah. Semoga kita berjumpa Ramadan akan datang. Amin. Terima kasih untuk semua yang telah menjayakan iftar untuk kita sampai ke kali. So semoga kita bertemu tahun depan pula. Ucapan dia nak panjang pendek. Sedang. Terima kasih, selamat Hari Raya. Kita akan tunggu pengumuman raya tengah 6 bulan. Jangan lupa esok kerja. Okay. Sambung. Saya balik dulu esok. Azhar. Azhar nak nangis. Hari ni Azhar punya banyak cakap. Selamat Hari Raya semua. Habis dah kuota dia untuk hari ni. Mana cepat. Baik. Saya dah set barang. Okey. Jom balik. Tak kemar lagi. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Azhar Khadijah pergi buka iftar. Tunjuk. Tunjuk beg. Tunjuk. Ni lah. Masa ni pakai apa hari ni. Besar. Okey. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya Ramadan kita. Semoga kita berjumpa lagi tahun depan. Semoga semua amalan kita diterima. Amin.
Thank you Aziz. Hakim. Ucapan. Cik. Selamat Hari Raya, maaf saya dan batin. Okay, tu je. Okay, thank you.